Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak lemak putih sayur campur dengan tempe. Sayur dia terung, bendi dan carrot. Kita rebuskan sekejap, separuh masak. Bahan lain tempe, tomato dan cili. Ikan kembung rebus dan ambil isi dia, tumbukkan dengan bawang. Bahan lain tu kita masuk last. Lepas tu santan kena ada lah sebab nak masak lemak putih kan. Ikan yang dah siap rebus tu kita perisikan, tumbukkan sekali dengan bawang tadi. Tumbuk tu agak-agak lumat lah. Nanti kita akan campurkan dalam sayur yang dah separuh masak tadi. Okey, bila dah siap kita campurkan dalam sayur. Lepas tu masukkan sekali santan. Okey, lepas tu boleh masukkan garam dan perasa. Dan lepas tu masukkanlah tempe, cili cili hijau lada solok tu dan tomato. Lepas tu gaul-gaul lagi dan biarkan sehingga merenih, mendidih sekejap lah. Lepas tu bolehlah tutup api. Dah siap, sedia untuk dihidangkan. Okey, sekian dulu. Bye.